Saya Space Dolah dan saya seorang yang sangat curious. Hari ini saya nak jadi chef. Saya nak test diri saya pasal makanan dan biar orang awam tanya saya terus dekat tengah-tengah Bukit Bintang. Jom kita tengok apa yang diorang nak tahu. Chef, kalau saya kerja, saya overtime, saya penat, saya balik lambat, bini pun tak masak, Allahu Akbar. menu apa paling senang nak masak? I suka soalan dia. Sejujurnya bro, kepada I yang paling senang my chef. Ambil My chef. makanan tu, letak dalam microwave, panaskan sikit, siap boleh makan. Mudah. Power. Isteri pun biar ada packaging banyak sikit dekat rumah. Ya, macam gitu. Please. Aku dah. Oh, sorry. Okey Chef, saya mau tanya, Silakan. makanan apa orang paling ramai suka secara universal? I gotta say, pertama sekali, you look beautiful. Oh, thank you Jarang so nampak much. orang jalan kat Bukit Bintang makan macam gini. Thank you so In regards to your question, kepada saya, jawapan sejujurnya adalah ayam goreng. Orang Malaysia, orang Asia, tak adanya tak suka ayam goreng. You boleh ayam goreng masak pedas, black pepper, apa-apa ayam goreng memang the best. Yeah. Chef, menu apa yang menarik? Sejujurnya bro, banyak-banyak makanan nak rasa yang paling menarik ayam masak merah. Tapi bila benda ayam masak merah ni, dia payah sikit nak masak. Oh, ya Dia ke? kena ada sos, kena ada cili, kena potong-potong sakit mata. Tapi bro, I ada betul. shortcut yang mudah. Ha? Ni dia bang. Ni. Ini ayam masak merah, my chef. Senang. Potong bawang, betul. potong cili, panaskan sikit, settle. Oh. Boleh makan terus. Tak payah nak siap-siap lama-lama bang. Ni, I kasih you satu. Oh, terima kasih. Thank you bro. Enjoy yourself. Waalaikumsalam. Bye-bye. See you.